Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita check view sikit. View baiknya. Ni. View baiknya. Lelah ni view baiknya ni. Okay, tuan-puan, nak hujan lah tuan-puan. Nak hujan Hari ni kita cakap pasal cuaca lah tuan-puan Memandangkan nak hujan ni, kita cakap pasal cuaca lah Sekarang ni saya tak tahulah masuk musim hujan ke, musim kemarau ke. Dia hujan dulu baru nak masuk musim kemarau tuan-puan. View ni cantik sikit kan. Tengok teman-teman. Tengok buah ni bergoyang. Dia saya fikir kalau kita sediakan ruang yang cukup lah. Kita kuning-kuning sikit ni, nampak ni ada ruang-ruang kan. Angin kasih masuk okey lah saya tuan-puan Sebab apa tuan-puan? Kalau kita togel pokok ni kan. Ni nanti buah dia akan kena angin lagi goyang tuan-puan Sebab kalau fikir logik lah tuan-puan bila angin tiup, dia kena daun lah tuan-puan Yang pertama dia akan kena daun dulu. Kemudian dia akan menyebabkan buah ni bergoyang lah tuan-puan. Kita pun risau juga kalau dia terlampau goyang sangat kan. Dia akan gugur tuan-puan, gugur sebelum masak lah kan. Kalau macam ni pun okey tuan-puan, purnia macam ni pun okey. Dia asalkan ada ruang sikit lah untuk dia lepas masuk dan keluar kan. Tapi mungkin saya akan pruning lagi tuan-puan. Dia sebenarnya ruang tu cukup. Ruang dia cukup. Mungkin saya akan pruning sikit lagi lah. Ataupun kita boleh fokus ke pokok lain kan. Sebab saya seorang kan. Kalau saya terlalu tumpu pada pokok ni, nanti pokok lain tak tertumpu kan. Tapi pokok lain tak adalah daun yang banyak sangat tuan-puan. Sebab saya baru pruning pokok ni kan. Contoh pokok kita pruning satu pokok kan. Lepas tu kita pruning pokok kedua kan. Pokok ketiga, keempat, kelima tu macam tak buat lagi lah. Tapi sebenarnya tak perlu pruning pun tak apa kan. Pokok ketiga, keempat. Sebab daun je kurang juga kan. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya kalau pruning ni perlukan tangga. Saya kena bawa lah tangga. Saya dah pruning. Mula saya pruning pokok ni kan. Sebab masa tak sempat tuan-puan. Lepas tu saya pruning pokok yang kedua kan.
Ni pokok yang kedua. Dia lebat tak lebat tuan-tuan. Tu pokok kedua tu. Dia kalau puning kan tuan-tuan. Sebelum ni lah. Kalau sekarang ni pun boleh nampak dahan je tuan-tuan. Boleh nampak dahan. Kita puning. Rupanya dahan ni kecil je. Kan? So baik kita puning kan tuan-tuan. Tuan-tuan puning kan. Sebenarnya bila kita puning kan, dia nampak, baru nampak kecil dahan dia. Macam ni kan. Dia kecil-kecil lah. Saya rasa kan dia sebab tak cukup organik lah tuan-tuan. Saya rasa tak cukup. Kalau saya tak organik kan, dia akan membesarkan dahan juga. Dia punya dahan ni kan. Boleh nampak dahan ni kan tuan-tuan. Tapi jangan terlalu puning sangat tuan-tuan kan. Nanti dahan dia nanti pokok dia terlampau togel dia. Pokok terlampau togel dia akan tak berapa cantik kan tuan-puan. Kalau duri hitam ni dia dahan dia senang patah. Dahan senang patah. Dia cepat besar tapi dahan senang patah. Lepas tu kita dah panen pokok kedua kan. Kadang-kadang pergi balik pokok pertama kan. Ni pokok pertama ni. So untuk pokok ketiga, keempat, kelima kan memang kurang kasih sayang ke apa kan. Tapi kalau baja kita bagi sama je kan. Pokok tu pun nampak dia punya dahan dia kan, dahan. Dahan kecil je tuan-tuan kan. So puning lah tuan-tuan. Puning dia akan nampak dahan dia, nampak ni. Musangking kat belakang yang ni perlukan perhatian juga kan. Musangking. Kat bawah tu pun ada musangking. Pun perlukan perhatian juga tuan-tuan kan. Tapi banyak benda yang kena buat tuan-tuan sebenarnya kan. Macam pokok ni kan, semasa dia membesar kan, banyak benda yang dibuat juga. Antaranya saya besarkan busut kan. Besarkan busut ni tuan-tuan, kalau buat seorang kan, penat tuan-tuan. Saya berdiri atas busut ni sini tuan-tuan. Ni. Dia naik sikit tuan-tuan dia punya tanah asal dia, tanah ni kat bawah ni kan. Ni lepas tu dia naik ke sana tu, dia naik sikit lah tuan-tuan. Tapi busuk saya buat kecil tuan-tuan. Sebab saya ni buat cangkul sendiri tuan-tuan. Sambil cangkul sendiri. Penat lah tuan-tuan. Penat. Saya boleh tunjuk gambar. Saya ada gambar tu. Saya buat segi empat masa dia kecil lah. Masa pokok ni kecil. 4 segi saya buat kan. Saya tengok orang Indonesia buat parit kan. Saya try buat parit. Penat tuan-tuan. Penat. Satu pokok pun tak terlarat. Dan sebenarnya pokok-pokok lain ni dia kena besarkan busuk tuan-tuan. Macam saya besarkan busuk pokok ni dulu. Saya kena besarkan pokok ni juga. Sebelum ni, yang kedua ni saya ada pernah besarkan busuk dia. Yang kedua ni mana ni? Yang kedua ni saya pernah besarkan busuk dia. Yang ni belum lagi tak pernah sekali lah, tapi kena besarkan lagi ni. Lepas tu yang ni musangking ni pun tak sempat buat tuan-tuan. Musangking ni pun kena besarkan busuk. Yang bawah tu pun kena besarkan busuk. Inilah. Kalau saya nak besarkan, kemungkinan yang ni lah. Atau apa yang ni tuan-tuan. Ini duri hitam yang ketiga ni. Kita cek seminggu lepas macam nak
Sama dengan kepala saya sekarang ni. Nampak dia kecil sikit lah tuan-puan, tak tahu kenapa. Nampak macam minggu lepas macam lagi besar. Cuma dia lagi lebar kan, lagi lebar. Dia dah, saya rasa dia dah lebar tuan-puan. Dia dah lebar. Nak kata membesar tu tak, tapi dia, maksudnya membesar tu ke atas kan. Tak kan, dia melebar lah. Kalau kita tengok lebar dia tuan-puan kan, lebih lebar daripada muka saya kan. Lebih lebar daripada muka saya. Cuma dia muka saya kepala saya. Kepala saya ni kena lagi. Kepala saya ni kena. Dia meninggi. Kalau nak tengok tinggi je, macam mana nak tengok ni? Nampak dia besar lah tuan kan. Besar. Nampak besar. Ada orang pakai ni kan. Dia pakai jari kan. Saya tak pandai lagi tuan-puan. Pakai jari je. Goyang tuan-puan. Goyang pun masih lagi belum jatuh lagi tuan-puan. Saya rasa seminggu lagi tuan-puan. Tapi mungkin saya salah. Seminggu lah. Lepas tu yang sebelah ni pun nampak besar juga tuan-puan. Tapi yang ni macam lagi besar sikit. Yang ni macam lagi besar sikit. Ni nampak membesar lah. Cuma yang ni tuan-puan, dia macam sengit sikit. Dia sengit lah tuan-puan ni. Ni sengit sikit lah tuan-puan. Ni sengit sikit. Dia punya center je sini. Sepatutnya center je kat sini lah. Aduh. Belanggar lagi tuan-puan. Hati-hati ni. Dia tak center tuan-puan ni. Dia center belah sini kan. Sepatutnya center je belah sini tuan-puan. Tapi dia macam dah bengkok sikit. Dia dah play out sikit. Dia macam tak boleh jadi grade A lah tuan-puan. Tapi tengok pangsa dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia boleh pergi 6 tuan-puan. Dia boleh pergi 6 pangsa tuan-puan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia nak pergi 6, boleh pergi 6 tuan-puan. Tapi dia lewat sikit lah tuan-puan. Dia lewat sikit lah. Saya tengok video unboxing orang pun kan. Dia buka duri hitam tu kan. Nampak pun besar-besar ni tuan-puan. Saya ni kira besar lah tuan-puan. Ni pun nampak besar tuan-puan. Ni dia nampak besar lah tuan-puan. Ni. Yang ni macam dia ketinggalan sikit. Kalau yang ni kan, dia nampak lebih kurang ni tuan-puan kan. Yang ni dia nampak lebih kurang je kan. Dia nampak lebih kurang. Tapi yang ni lagi besar sikit. Ni besar sikit. Tapi yang ni tuan-puan kan, yang ni dia besar tuan-puan. Ni. Ni besar tuan. Orang selalu buat macam ni kan. Saya tak tahu macam mana nak dengar. Tak ada pengalaman lagi tuan-puan. Tak ada pengalaman lagi. Tapi yang ni besar-besar pun 5 pangsa tuan-puan. 5 pangsa je. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kalau dia boleh buka sini lagi kan, antara dua ni ada macam ada nak buka. Kalau dia boleh buka sini lagi kan. Ni macam boleh buka ni. Dia boleh pergi 6 lah. Tuan-puan. Ni ni. Semut. Kala jengking apa tu? Macam kala jengking. Dia kecil sikit tuan-puan. Tapi dia punya ekor ni tuan-puan, dia tak jatuh tuan-puan. Dia masih lagi ada ekor ni tuan-puan. Yang ni kalau yang besar yang ada ekor yang ni lah. Yang ni pun ada ekor juga tuan-puan. Tapi dia macam mana nak cakap, dia tinggal play out sikit je ni. Ni. Dia macam hitam tu dia dah gugur dah. Dah hilang dah.
Kata tanggal pun hitam dia. Ni dia pun ekor dia pun macam ni juga. Dia tak macam ni tuan-puan. Ni masih ada lagi dia pun terbakar kan. Terbakar je tu ada masih ada lagi tuan-puan. Tuan-puan saya nak tengok ni lah dia punya perkembangan dia. Perkembangan saiz je kan, saiz dia. Lepas tu tuan-puan, saya nak cakap pasal musim hujan kan. Dekat Melaka tadi saya datang sini kan. Melaka hujan, tapi sini tak hujan tuan-puan Tengok tu sini. Tadi sini cerah. Yang ni gelap. Ni dia gelap kan. Tapi dia belum hujan lagi tuan-puan, belum hujan lagi. 070, terima kasih kerana mengikuti. 070 puan. Puan ada pokok ke? Boleh lah kita boleh tuan-puan boleh tengok beg kuning saya tuan-puan Boleh tengok baju yang murah-murah yang ada. Orang ni kan, orang spraykan je lah daripada kuantiti yang besar. Kalau tuan-puan pokok banyak, tuan-puan boleh lah beli 25 kg ke apa kan. Tapi kalau tuan-puan pokok sikit je kan, 5 pokok ke 6 pokok, bolehlah pertimbangkan yang dah packaging tu kan. Ada orang tengok beg nombor 13. Jom kita tengok beg nombor 13. Apa yang dia tengok tu? Beg nombor 13. Baju booster siam tuan-puan Baju booster siam tuan-puan Sokong akar daun. Tuan-puan boleh cuba tuan-puan kerana teknologi siam ni, teknologi Thailand ni, dia kehadapan dan seller-seller Malaysia mengambil daripada Thailand lah tuan-puan Thailand. Jadinya kita boleh ambil manfaat kan. Kita bukan teknologi kita bukannya ketinggalan juga. Kita pun masih lagi bersaing tuan-puan bersaing. Kita tak perlulah rendah di sangat. Tuan-puan tengok sana macam dah hujan tuan-puan Sana macam dah hujan tuan-puan Hari ni kita tengok keadaan pokok ni bila dia kena angin tuan-puan Itu sebab kita tak boleh pruning sangat lah tuan-puan Kita boleh pruning untuk angin lalu tuan-puan ni. Nampak angin boleh lalu tuan-puan sebab dia ada ruang-ruang je kan. Angin boleh lalu tuan-puan Angin boleh lalu. Bawah ni pun, yang bawah ni dah tak ada dahan. Yang ni paling tinggi pun yang ni je kan. Paras-paras kepala saya lah. Paras-paras bawah sikit daripada kepala saya tuan-puan Kepala saya dia kena lagi pokok buah ni. Kalau saya berdiri macam ni tuan-puan saya berdiri macam ni tuan-puan dia paras-paras leher saya tuan-puan Itu sebab kalau pokok yang baik tuan-puan kita buat dia punya dahan pertamanya kan. Dahan pertamanya dekat paras dada okey tuan-puan paras dada kan. Kalau kita nak maintenance pokok senang tuan-puan nak lalu-lalu pun senang tak ada terantuk tuan-puan Kalau terlampau bawah pun dia yang dahan bawah ni lama nak keluar, susah sikit nak keluar. Kalau tu tuan-puan pakar bolehlah simpan dahan bawah Orang kata nak baby ambil durian tuan-puan baby ambil durian Dia melawak je tuan-puan, dia melawak je baby ambil durian tapi dia bermaksudkan buah je kat bawah, belah bawah tuan-puan Sekarang pun nak hujan tuan-puan kita tengok macam mana pokok ni nak ni boleh survive untuk hujan ni kan tuan-puan Pokok ni survive untuk hujan tuan-puan Kita tengok logik lah tuan-puan logik Kalau angin dia boleh masuk ruang-ruang ni, dia boleh masuk tuan-puan jadi dia tak adalah sampai patah dahan tu kan. Maknanya kita kena pruning tuan-puan pruning tuan-puan Tuan-puan jangan ikut macam saya ni kan. Jangan ikut. Sepatutnya saya dah potong ranting. Ni kira ranting tuan-puan Yang ni batang. Ni dahan. Ni ranting. Dahan ni pun jangan banyak-banyak tuan-puan sepatutnya kan. Tapi saya nak
360 darjah kan dia kan. 360 darjah. Saya bermaksud saya nak semua keliling ni ada wakil-wakil dahan ada wakil dahan. Sekarang ni tak hujan, tuan-puan boleh nampak hujan tuan-puan. Tuan-puan boleh nampak hujan tuan-puan. Sekarang nak hujan tuan-puan, hujan. Biasa saya live saya akan tutup sampai bateri habis tuan-puan. Saya akan tutup sampai bateri habis. Kita tengok tuan-puan okay, dia kena tiup angin tuan-puan bagaimana dia bergerak tuan-puan ni. Ni pokok ni apa? Dia ada bergoyang sikit tuan-puan Dia ada bergoyang sikit tuan-puan tu. Tapi dia tak teruk sangat tuan-puan. Goyang ni tak teruk sangat. Sebab apa tuan-puan? Sebab daun dia kan. Daun dia tak terlalu lebat dan tak terlalu nipis lah kan. Kalau terlalu togel lah tuan-puan Kalau daun terlalu togel tuan-puan angin tetap akan tiup tu, dia tak ada rintangan lah. Contoh tuan-puan dia bertiup arah sana tuan-puan. Dia akan melalui daun ni dulu. Okey, dia tiup kan kena daun ni kan. Kena daun baru dia kena buah tuan-puan. So bila dia boleh pecah kan macam windbreaker lah. Daun ni sebagai windbreaker juga tuan-puan Lepas tu dia akan tiup kan. Tu yang buah ni steady kan. Bila angin terlalu kuat baru dia bergoyang sikit tuan-puan Tapi kan tuan-puan kalau angin terlalu kuat kan, lepas tu yang daun terlalu tebal kan. Daun tak nak ranting ni tak boleh tampung daun dengan buah ke apa kan. Dia akan patah lah tuan-puan. Ni dia akan patah lah tuan-puan ni dia akan patah lah ni tuan-puan. Yang ni dia ada masalah sikit kat sini. Tapi saya fikir okey lagi tuan-puan Mungkin saya akan ikat lagi lah. Hari ni saya akan ikat lah. Duri hitam ni tuan-puan saya akan ikat. Supaya apa tuan-puan? Supaya saya rasa minggu depan dia akan gugur lah tuan-puan saya rasa minggu depan dia akan gugur tuan-puan So saya akan ikat lah tuan-puan. Tapi saya tak ikat sekarang tuan-puan. Sebab saya nak buat live dulu kan depan. Saya nak buat live dulu. Supaya apa tuan-puan? Supaya saya habiskan bateri tuan-puan Saya akan habiskan bateri phone ni. Kemudian saya akan cas lah inset saya kan. Saya akan cas inset saya. Bila saya cas inset saya tuan-puan, saya akan buat kerja lah tuan-puan. Saya akan buat kerja lah. Hari ni antara yang saya rancang untuk buat kerja adalah semburan lah tuan-puan. Racun kulat dan racun serangga dan folia dan 3 tu tuan-puan Kemudian apa tuan-puan? Kemudian saya akan ikat lah tuan-puan. Saya akan ikat pokok durian. Ada semut tuan-puan. Semut. Semut ni bahaya juga tuan-puan Ada semut hitam tu bayang tuan-puan. Saya kena kat sini tuan-puan. Nampak ni berbengkak tuan-puan. Bengkak macam abscess lah tuan-puan. Macam abscess. Saya pun dah kena operation abscess lah tuan-puan. Abscess tu maksud dia apa tuan-puan? Maksud dia ketumbuhan ke apa kan? Dekat kaki tuan-puan. Tapi inilah yang kita perlu bayar tuan-puan. Inilah kita sebagai penanam kena bayar tuan-puan. Penanam ni bukan tanam saja tuan-puan. Bukan tanam saja. Kita kadang-kadang kan penanam durian ni kena bayar dengan darah tuan-puan. Kena bayar dengan darah tuan-puan. Sebab kita pruning pun kena darah tuan-puan kita pruning pun kena terluka. Dan kita buat kerja-kerja pun kita akan terluka tuan-puan Sebab kerja kebun kerja kasar tuan-puan. Kerja kebun kerja kasar So kita menikmati tuan-puan. Kita menikmati suasana dusun kan. Hujan. Sekarang ni hujan tuan-puan. Saya kena rintik-rintik hujan ni. Kita menikmati lah tuan-puan Kita menikmati rintik-rintik hujan. Kalau kita nak tengok dengan kepala saya kan. Kepala saya dengan buah. Beza je lebar tuan-puan. Dia lebar sikit kan. Nak kata nak hampir sama dengan kepala saya pun
Dari segi lebar saya rasa tuan-puan, dari segi lebar dia dah menang tuan-puan. Cuma dia nak besarkan atas bawah dia kan. Daripada lebar kiri kanan tu kan, dia dah menang tuan-puan Dia dah menang tuan-puan. Cuma nak besarkan atas bawah je ni, atas bawah je ni. Atas bawah besarkan okey tuan-puan. Cuba kita tengok yang ni kan. Dengan kepala saya mana lagi besar? Ni. Yang ni saya tak boleh nak tengok sangat tuan-puan sebab dia dekat belah atas kan. Tak boleh tengok tuan. Tak boleh tengok sangat sebab dia dekat belah atas. Hampir sama lah tuan-puan. Dia pun hampir sama dengan kepala saya tuan-puan. Hampir sama lah tuan-puan Kan kita relax-relax bawah pokok tuan-puan. Renyah-renyah hujan. Gerimis mengundang tuan-puan. Gerimis mengundang. Boleh nyanyi lagu slam tuan-puan Saya suka kumpulan slam tuan-puan. View pun cantik tuan-puan. Berkabus-kabus kan. Sana kan. Sana dah hujan kan, berkabus-kabus tuan-puan Ada ni pun macam ada bukit sikit, gunung sikit kan. Ni orang depan. Ni. Kalau saya dapat beli dusun tu pun okey juga tuan-puan kan. Sebab dia matahari timbul belah sini tuan-puan. Maknanya dia kena matahari pagi tu. Cantik lah. Itu pun dia dah mention tuan-puan. Cantik lah jadi mention. Tuan-puan sekarang ni tak tahu musim hujan ke musim kemarau ke kan. Sekarang ni hujan tuan-puan. Cuma cabaran dia disengit lah tuan-puan bahaya sikit lah. Okay, kita tengok ada orang komen kan tuan-puan. Saya cakap-cakap ni, saya ni monofunction, bukan multifunction tuan-puan monofunction. Maknanya saya ni kalau bercakap saya tak boleh tengok komen sangat. Sebab saya tengah fikir ayat nak bercakap kan. So kita tengok ada orang komen ke? Ada orang komen ke tuan-puan? Rasanya macam tak ada orang komen tuan-puan tak ada orang komen. Tuan-puan, kita buat pemerhatian tuan-puan kita buat pemerhatian. Contohnya pemerhatian ni pokok ni lah tuan-puan pokok ni. Kita tengok pokok ni tuan-puan pokok ni lah. Tangkai ni lah tuan-puan. Tangkai sepatutnya satu buah satu tangkai tuan-puan saya dah banyak kali cakap dah. Tapi saya nak buat dua ni, saya biarkan dua sebab buah pokok ni tak banyak tuan-puan. Buah tak banyak. Jadi saya biarkanlah. Saya biarkan. Kita buat pemerhatian tuan-puan. Jadi pokok ni je tuan-puan. Pokok ni pula. Tangkai ni tuan-puan. Dia boleh agikan nutrisi dia dengan baik tuan-puan dengan baik jugalah. Yang nak kata yang besar, yang ni besar tuan-puan. Ini besar sikit daripada yang ni. Tuan-puan, dia punya duri je dah tercabut tuan-puan Saya dah tercabut dia punya duri. Bukan dia punya duri lah, dia punya tangkai ni tuan-puan tangkai ni. Accident tuan-puan, tapi tak apalah. Yang ni nampak. Dia macam ada hijau-hijau tuan-puan ni. Dia ada hijau-hijau. Saya terkena je punya tu tuan-puan Tapi tak apalah tuan-puan. Dia sama je tuan-puan. Ini. Dia jadi macam ni tuan-puan. Jadi macam ni. Dia tangkai tu tak ada apa-apa rasanya kan. Kalau tercabut tu tak ada apa kan. Sebab yang ni ada lagi ni tuan-puan. Ni ada lagi. Tapi lama kelemahan je akan cabut juga tuan-puan ni. Ni tangkai ni. Dia ni daripada tangkai batang mancis kan. Batang mancis yang bunga mekar tuan-puan. Bunga mekar lepas tu dia terbakar tuan-puan. Kalau terbakar dia jadi dia punya pollination dia kan. Dia punya aruhan dia jadi dia punya bahasa Melayu aruhan tuan-puan dia punya kahwin tu lah. Sedangkan dia punya kahwin bunga tu jadi tuan-puan jadi dia terbakar sampai hujung ni kan. Tapi dia tak terbakar habis tuan-puan. Dia akan tinggalkan macam ni juga. So dia masih lagi ada ekor tuan-puan.
Inilah ciri-ciri duri hitam tuan-tuan. Dia ada ekor ni. Walaupun dia punya ekor dia tercabut kan tuan-tuan kan. Tapi dia masih ada lagi ada ekor sikit. Ada ekor sikit. Dan Ronnie tengah tengok beg kuning nombor 12. Jom kita tengok tuan-tuan. Beg kuning nombor 12. Apa cerita beg kuning nombor 12 tuan-tuan? Sambil-sambil kita cakap okey, baja peladang, baja sebatian. Baja ni tuan-puan kan 12 17 17 dua magnesium oxide. Kebanyakan dia rahsia pertanian tuan-puan. Saya beritahulah rahsia pertanian. Selain pada orang cakap pasal 15 kan. Baja seimbang kan tuan-puan kan. Ada orang dia recommend juga ni tuan-puan 12 17 17 tuan-puan. 12 12 17. Sebab apa 12 12 17 tuan-puan? Sebab pokok tu nampak dari sudut petani lah, dari sudut orang yang tanam ni kan. Tuan-puan boleh tengok lah dekat YouTube ke apa kan. Dari sudut orang yang tanam ni tuan-puan tuan-puan pun boleh tanya orang lah tuan-puan kalau dia yang komersial dia akan cakap baja seimbang kan. Tapi ada orang cakap juga 12 12 17 ni dia boleh nampak pokok tu cepat besar tuan-puan. Cepat besar. Kalau tuan-puan pokok 2-3 tahun kan nak baja seimbang boleh tuan-puan baja seimbang kan. Lepas tu kalau tuan-puan rasa macam nak cepat nak try benda yang baru kan. Sepatutnya sekolah kita adalah baja seimbang. Pemikiran sekolah kita adalah baja seimbang kan. Kemudian kita nak rasa cabaran kan. Kita nak rasa benda lain kan. Kita boleh cuba 12 12 17 tuan-puan. Biasa 12 12 17 ni adalah baja nak buahkan pokok tuan-puan. Baja nak buahkan pokok kan. Dia akan standby 3 bulan sebelum dia target nak buahkan tu kan tuan-puan Sebelum 3 bulan ke apa kan. Dia letak. Contohnya sekarang ni boleh lah letak kan. Sebab kita akan kemarau lagi sebulan 2 kan. Tapi sekarang ni hujan tuan-puan Sekarang ni hujan. Tapi tak tahu kat sini dah berapa lama tak hujan kan tuan-puan Tapi kat Melaka tadi hujan tuan-puan. Saya datang dari Melaka ke Gemencih sini. Sini Gemencih tak hujan. Dia renyai tadi pun renyai. Sekarang pun masih renyai lagi tuan-puan kan. Kemudian apa tuan-puan? 12 12 17 kan. Kemudian apa tuan-puan? Dia ada 2 magnesium oxide tuan-puan. 2 magnesium oxide. Magnesium ni untuk apa tuan-puan? Dia magnesium ni untuk hijaukan daun tuan-puan hijaukan daun macam ni tuan-puan. Saya rasa dia kurang magnesium tuan-puan. Dia kurang magnesium oxide kan. Kalau kita letak baju tu dia sesuai lah. Dia daun yang baik dia akan tebal kan. Tebal besar kan. Yang ni kecil tuan-puan. Yang ni kecil. Yang ni maknanya pokok ni tak berapa sihat lah tuan-puan daun pun kecil kan. Daun hijau kecil ni tak berapa sihat lah tuan-puan tak berapa sihat. Tapi kalau tuan-puan nak cuba untuk daun yang besar tuan-puan daun yang besar dia perlukan magnesium juga tuan-puan perlukan magnesium juga. Yang ni pun tak berapa hijau kan tuan-puan. Kena lagi hijau kan. Yang macam ni hijau macam ni tapi dia besar. Dia kena besar tuan-puan dia kena besar. Yang ni kecil tuan-puan. Yang ni kecil. Jangan ikut saya tuan-puan jangan ikut saya. Jadi tuan-puan boleh cuba 12 12 17 magnesium oxide tu kan. Magnesium tu untuk bekat hijaukan daun kan. Dia 12 N untuk daun kan. P untuk apa? Fosforus untuk batang kan. Untuk batang dan K itu kalium kan. Kalium. Dan itu untuk ni lah. Untuk baja yang kita pin ni, baja peladang biru tuan-tuan 12 12 17 2 magnesium oxide ke tuan-puan tuan-puan kalau berminat boleh cuba tuan-puan sekarang ni hujan tuan-puan dengar tak hujan kita menikmati tuan-puan kita menikmati suasana hujan di bawah kebun di bawah pokok durian tuan-puan bila kita nikmati tuan-puan kita tangan kena ke atas tuan-puan macam ni tangan kena macam ni baru rasa nikmat ni tuan-puan
Saya ingat lebih besar dah daripada kepala saya kan. Rupanya belum lagi besar daripada kepala saya lah tuan-puan. Tapi saya fikir tuan-puan, dia lebih lebar daripada kepala saya tuan-puan. Lebih lebar daripada kepala saya dah confirm tuan-puan. Dah confirm. Lepas tu lah tengok beg kuning nombor 12. Yang tadi yang saya cerita ada kan. Saya ni kalau kena cerita je produk tu tuan-puan. Kalau tak, TikTok marah. Tuan-puan dengar tak suara hujan tu? Suara hujan. Best tuan-puan. Dulu tuan-puan, masa pokok ni kecil tuan-puan tak boleh kalau pokok kecil. Tak boleh lah kita nak duduk bawah pokok kan. Tapi sekarang ni saya duduk bawah pokok pun masih lagi terasa hujan ni. Sebab apa terasa hujan tuan-puan? Sebab saya buat pruning tuan-puan ni. Pruning. Tuan-puan buat pruning tuan-puan untuk apa tuan-puan? Bukan untuk buah saja tuan-puan. Untuk pengudaraan tuan-puan supaya bila angin kuat kan. Angin kuat dia tak, kalau pokok tu terlalu rimbun kan tuan-puan, dia akan patahkan dahan tuan-puan kan. Kalau ada buah ke apa kan, dia akan patah lah. Cumanya kita pruning ni tak terlalu tebal, daun tu tak terlalu tebal dan tak terlalu ni togel tuan-puan Kalau togel pun masalah juga tuan-puan. Kalau togel pun masalah juga. Angin kuat kena buah pun boleh jatuh kena angin kan. Lepas tu dia tak berapa kuat lah tuan-puan. Dahan ni tak berapa kuat. Macam tenaga je kurang lah kan. Kalau sebab apa? Sebab semua makanan je dah ni. Tadi Roni apa tadi? Tengok beg kuning nombor 22. Jomlah kita tengok sama-sama tuan-puan Kita tengok sama-sama beg kuning nombor 22 dah. Roni. Apa yang ditengok tuan-puan? Apa yang ditengok tuan-puan? Kita tengok sama-sama lah tuan-puan ada orang tengok beg kuning, kita tengok beg kuning. Sama-sama kita. Baja khas durian tuan-puan baja khas durian. Saya ni tuan-puan, saya ni guna banyak baja tapi saya tak tahu mana satu yang berkesan. Saya rasa antara yang saya letak kan. Saya letak baja khas durian ni antara yang membantu untuk membungakan pokok ni lah tuan-puan. Saya rasa. Kemungkinan saya salah. Dan saya akan confirmkan lagi bila saya dapat sampel pencumbuan lagi kan. Saya mohon sampel lagi tuan-puan. Saya letak kan. Seminggu 2 kita tengok sebab baju tu kan. Ada yang dia perlukan masa yang lebih kan. Macam 3 bulan ke apa, standby 3 bulan ke apa kan. Tapi saya rasa kan antara yang menyebabkan pokok ni berbunga kan adalah sebabkan baja khas durian tu tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Bila dia dah ada buah tuan-puan, saya letak baja khas durian kan, dia keluar lagi bunga tuan-puan. Antaranya yang bunga yang tak jadi tuan-puan. Ni. Dia tak jadi tuan-puan. Sebab apa? Sebab mungkin faktor faktor baja tuan-puan. Faktor baja. Ni nampak ni. Ni orang panggil kaki ayam tuan-puan. Kaki ayam. Dia tak jadi tuan-puan. Dia tak jadi. Tapi apa tuan-puan? Tapi antara faktor yang dia boleh antara faktor lah yang boleh menyebabkannya bunga adalah baja khas durian. Tuan-puan boleh cuba tuan-puan tuan-puan cuba lah. Mungkin tuan-puan cuba, mungkin pokok tuan-puan boleh berbunga juga tuan-puan. Lepas ni mungkin musim panas tuan-puan Lepas ni musim panas. Jadi tuan-puan bersedia tuan-puan bersedia. Musim panas apa tuan-puan? Musim bunga tuan-puan Musim panas adalah musim berbunga. Sebab apa tuan-puan? Sebab pokok ni tuan-puan dia berbunga sebab dia tengah stres tuan-puan. Dia berbunga sebab dia stres tuan-puan. Itu sebab bila kita nak buahkan pokok adalah musim panas tuan-puan. Tapi saya letak je tuan-puan. Macam musim hujan kan. Musim hujan saya cuba juga buahkan ni kan. Kalau kita dapat buahkan masa musim hujan, orang lain tunggu musim panas kan.
kita musim hujan kita cuba buahkan dengan apa? Pengolahan baja tuan-puan Beg dua-dua okey tak? Minta maaf tuan-puan saya tak perasan kalau dah lama tu. Dah lama komen. Kejap, saya tengok kejap. Marilah kita tengok sama-sama. Yang tadi yang ni kan, yang saya pin tadi kan. Baja khas durian kan. Beg dua-dua. Yang ni. Yang ni saya cerita tadi kan. Baja khas durian tuan-puan kan. Itu yang saya cakap tadi. Antara yang saya rasa menyebabkan pokok ni berbunga adalah ni. Baja khas durian ni. Sebab apa tuan-puan? Saya dah cakap tadi dah. Masa saya ni tengah berbuah ni, masa dia kecil tuan-puan masa dia bola pingpong ke apa kan. Yang ni. Yang ni keluar kan. Bukan yang ni je, ada lagi ni. Belah-belah sini kan. Yang ni tak jadi. Yang ni pun ada kat sini tak jadi. Sebab apa tuan-puan? Antara sebabnya adalah baja khas durian tuan-puan. Baja khas durian ni tuan-puan. Saya rasa tuan-puan. Saya tak confirm lagi tuan-puan. Saya akan guna lagi baja khas durian ni untuk R&D kan. Saya ni kat pameran saya ni semua yang saya guna tuan-puan. Saya guna. Saya masuk ke dalam pameran saya guna tuan-puan. Bukan saya tak guna tuan-puan Semua yang ada dalam pameran ni saya guna tuan-puan Baja khas durian ni tuan-puan Dia boleh bunga kan tuan-puan. Cuba kan tuan-puan. Tapi nak kata macam mana sebab dari sudut saya kan, dari pengalaman saya lah, saya guna dia berbunga kan, dia berbunga. Kalau tuan-puan guna kan, dia berbunga, pokok tuan-puan berbunga, baguslah tuan-puan. Tuan-puan bagi tahu saya, jangan lupa bagi tahu saya. Hari tu awak cakap ni baja khas durian, pokok berbunga, pokok saya dah bunga dah. Awak bagi tahu saya kan. Ia boleh membantu dapatan saya lah. Antara dapatan saya yang itulah baja tu yang ni. Tapi antara yang saya buat lagi tuan-puan adalah paklor tuan-puan. Saya pun buat paklor tuan-puan. Paklor saya tak banyak tuan-puan. Saya tak banyak kan. So saya pun ada letak baja siam dan sebagainya tuan-puan. Baja siam kan. Saya ada letak juga tuan-puan. So saya nak pastikan yang mana satu yang menyebabkan dia berbuahan. Nak kata faktor umur tuan-puan faktor umur. Kalau faktor umur tuan-puan, memanglah faktor umur. Tadi saya beli kan. Saya pergi pasar tani kan, pasar Ahad kan. Saya cakap dekat orang tu, Cina tu. Pokok yang saya beli 5 tahun lepas tu sudah berbuah. Lepas tu dia kata, Cina tu kata apa? Cina tu kata 5 tahun dah. Itu pun sudah lambat tu. Sepatutnya pokok durian berbunga berbuah 3 tahun lebih saja. Orang 3 tahun lebih saja. You 5 tahun sudah lewat tu. Tuan-tuan, cucu-cucu tahu dekat hati saya ni kan, cucu-cucu kan. Tak apalah tuan-puan. Kita belajar tuan-puan, kita belajar. So nak kata faktor umur tuan-puan untuk pokok durian kahwin tuan-puan durian kahwin antaranya duri hitam tuan-puan duri hitam. Kalau musangking dia kata lambat sikit. Musangking lambat sikit tuan-puan. Tapi musangking ni bukan 5 tahun tuan-puan. Musangking ni dalam 2 tahun je lah. Sebab saya tanam sikit-sikit tuan-puan. Saya tanam sikit-sikit. Sebab saya ada banyak tanam juga. Tapi tak jadi tuan-puan. Tak jadi. Bukan tak jadi. Ni. Kena dengan kambing tuan-puan. Kena kambing. Saya dah. Ni. Saya atasi lah tuan-puan. Kita semua ada masalah tuan-puan. Kita kena atasi lah. Saya atasi kambing ni tuan-puan. Sebab kalau buat pagar pun dia akan untungkan pagar tuan-puan. Norma bakal tengok. Beg kuning nombor 22 dan ada Nazrul sedang melihat beg kuning nombor 1. Marilah kita tengok beg kuning nombor 1 tuan-puan tuan-puan tengok durian tuan-puan Sekejap saya flip lagi.
tengok muka saya, tuan-puan tak suka tengok muka saya. Tuan-puan tengok durian tuan-puan Sambil saya bercakap, Nazrul tengah tengok beg kuning nombor 2 tuan-puan Nombor 2. Jomlah kita tengok nombor 2 tuan-puan. 1 2 Novatec Premium tuan-puan Novatec Novatec Premium tuan-puan. Cuba tuan-puan yang ni ada yang proven. Durian apa? Duri hitam tuan-puan Duri hitam. Antara yang proven adalah Novatec tuan-puan Novatec kalau kata dekat petani ni memang dah terkenal lah tuan-puan dia proven. Tuan-puan boleh cuba boleh cuba. Novatec. Sebab kalau tuan-puan umur pokok ada durian umur pokok 3-4 tahun tuan-puan tuan-puan boleh ambil lah Novatec. Cuba tuan-puan kita standby untuk bulan musim panas akan datang tuan-puan tuan-puan kalau ada pokok 3-4 tahun atau 5 tahun. Sebab ini 5 tahun lah tuan-puan Tadi saya tengah terkesan lah dengan Cina tu cakap. Dia kata 5 tahun je sudah lewat tu. Orang 3 tahun lebih saja. 3 tahun lebih saja je dia buahkan pokok Itu level-level pakar tuan-puan. Level-level pakar lah tuan-puan Kalau tuan-puan level belum pakar lagi tuan-puan kita ambil 5 tahun lah. Saya pun 5 tahun tuan-puan. Pokok ni 5 tahun tuan-puan. Pokok ni kali kedua kali pertama berbuah, kali kedua berbunga. Dia berbunga first 4 tahun tuan-puan. 4 tahun. Tahun lepas. Tuan-puan tuan-puan boleh ambil Novatec tu Kalau tuan-puan 3-4 tahun boleh cuba tuan-puan cuba ni letak luar tuan-puan. Jangan ni pun macam dah ke bawah sangat dia punya daun ni Saya rasa kena ikat lagi tuan-puan. Ikat lagi lah. Sebab dia dah memberat. Yang ni dia dah memberat. Kemungkinan dapat ke 3 kg ni. Dapat ke 3 kg. Kalau 3 kg grade A dapat ke 3 kg. Saya rasa dia dah lebar je. Dah lebih daripada muka saya dah. Kepala saya. Lebar je ni Ni lebar je dah lebih pada muka saya. Cuma dia punya tinggi dengan ni je tinggi dengan bawah je dia. Nampak ni nak tengok lebar lebih daripada lebar muka saya tuan-puan. Lebar daripada muka saya. Kalau nak kata tinggi, kepala saya masih lagi tinggi dan ni nampak kepala saya masih tinggi tapi dari segi lebar yang ni dah lebar tuan-puan. Yang ni dah lebar. Saya rasa dia boleh lah tuan-puan. Dia boleh besar daripada kepala saya tuan-puan. Dia boleh besar daripada kepala saya. Hari ni saya akan letak lagi humus. Kita unpin. Tuan-puan saya cakap pasal Novatec Novatec tuan-puan letak luar tuan-puan satu kalau boleh letak luar lah. Keliling ni. Novatec tuan-puan letak keliling ni tuan-puan. Yang hitam ni apa tuan-puan? Yang hitam ni adalah tek kambing tuan-puan Novatec tu tuan-puan letak keliling ni. Sebab dia baja kimia tuan-puan. Dan